Apa itu account gap public goal? Untuk gap ni maksudnya adalah goal accumulation program, iaitu program kita simpan emas sedikit demi sedikit ikut bajet kita. Jadi tuan-tuan, account gap ni dia ada 3 ciri. Pertama, dia mudah. Yang kedua, ianya murah. Dan yang ketiga adalah patuh syariah. Mudah tuan-tuan, kita nak buat belian emas melalui apps public goal sahaja. Jadi di apps public goal ni kita boleh top up grade emas kita bila-bila masa sahaja, 24 jam tuan-tuan. Tuan-tuan duduk di Malaysia ke, berada di luar negara ke tuan-tuan boleh top up emas melalui account gap public goal ni. Dan murah tuan-tuan, boleh bermula serendah RM100 sahaja. Tuan-tuan tengok di bahagian harga tuan-tuan, untuk RM100 tuan-tuan akan dapat 0.1466%, 0.1466 gram. Dan untuk 1 gram tuan-tuan, harga sekarang adalah RM683. Jadi tuan-tuan boleh konsisten simpan sikit-sikit, dan cukup gram emas yang tuan-tuan nak, tuan-tuan boleh keluarkan fizikal. Jadi andai kata tuan-tuan nak item 1 dinar, tuan-tuan boleh keluarkan item 1 dinar. Nak item 5 gram, tuan-tuan boleh keluarkan item 5 gram. Kalau tuan-tuan nak item yang 10 dinar, maka tuan-tuan kena simpan sampai cukup 42.25 gram. Jadi itu maksudnya bersandar kepada emas fizikal. Itu adalah antara syarat untuk patuh syariah. Jadi tuan-tuan, untuk design-design emas dia ada kat sini tuan-tuan. Ada 170 design emas dekat sini. Tuan-tuan boleh pilih saja mana-mana emas yang tuan-tuan nak, dalam bentuk item 1 gram, 5 gram, 10 gram, 20 gram, 50 gram, 100 gram, sampai item yang paling besar untuk item silver pun ada tuan-tuan. Jadi sampai sekilo pun tuan-tuan boleh keluarkan emas melalui account gap public goal macam ni. Jadi tuan-tuan, nak simpanan yang paling murah dari patuh syariah, pastinya tuan-tuan mulakan simpanan melalui account gap public goal. Nak bimbingan tuan-tuan boleh DM saya atau rujuk link untuk saya bantu selanjutnya. Assalamualaikum.